Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam sedesa. Saya Irfan Haziq, wartawan dari Studio Antariksa. Hari ini saya berada di Sedesa bagi membuat liputan khas majlis penyerahan Watika Pelatihan Pengawas Sekolah tahun 2025. Majlis dimulakan dengan penuh tertib, bermula dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu sekolah dan bacaan doa. Ucapan perasmian telah disampaikan oleh guru besar yang menekan pentingnya nilai kepimpinan, disiplin dan amanah diri setiap pengawas yang dilantik. Penolong adalah Yang Anisha binti Abdul Aziz. Seramai lebih kurang 400 orang murid telah menerima watika pelatihan dalam pelbagai kategori iaitu pengawas sekolah, pengawas pusat sumber, pengawas surau, pengawas perijat cyber, pengawas SPBT, pengawas pembimbing rakan sebaya, pengawas PPDA dan pengawas PPKI. Mereka tampil ke hadapan seorang demi seorang untuk menerima watika serta mengangkat ikrar dengan semangat yang membara. Sekolah Kebangsaan Desa Aman. Berikrar dan berjanji akan menjalankan segala tugas dengan penuh dedikasi, bertanggungjawab, jujur, amanah dan berdisiplin. Tanya Ehsan, boleh kongsikan apa perasaan awak setelah dilantik sebagai pengawas? Alhamdulillah, syukur kerana saya telah menjadi seorang pengawas, bahkan bukan sahaja pengawas, malah menjadi penolong ketua pengawas. Saya harap dengan jawatan yang saya miliki ini, saya dapat melaksanakan tugas dengan amanah, jujur dan dedikasi. Saya juga berusaha untuk menjaga nama baik sekolah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Hebat, semoga berjaya. Baiklah, terima kasih Ehsan. Dan tanya sekali lagi, apakah harapan Surfina apabila dilantik menjadi ketua pengawas pada tahun ini? Okey, terima kasih atas soalan ini. Saya amat bersyukur dan berbesar hati kerana dapat mengikut tanggungjawab ini. Harapan saya harap saya dapat menjalankan tanggungjawab dan amanah ini sebaik mungkin. Dan harapan saya kepada pengawas-pengawas yang lain, harapan saya supaya mereka dapat memberi kerjasama yang baiklah kepada saya masa saya menjadi ketua pengawas pada tahun ini. Baiklah, terima kasih. Dan tanya sekali lagi Surfina, majlis ini bukan sahaja mengiktiraf kepimpinan pelajar, malah menjadi titik tolak kepada pembentukan sahsia dan disiplin dalam kalangan warga sekolah. Tahniah diucapkan kepada semua pengawas yang menerima watika hari ini. Semoga anda menjadi contoh teladan yang cemerlang dan disegani.
Saya Irfan Haziq melaporkan untuk Studio Antariksa. Sekian, terima kasih dan kita jumpa lagi dalam liputan akan datang. Assalamualaikum dan selamat maju jaya.